Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada penonton. Saya Muhammad Ren Syaukan dari SMK Simpang 4. Kod sekolah saya ialah PEE 4035. Hari ini saya akan menemu bual dengan Encik Choi Cui dan juga Encik Saiful Syazwan tentang bahan digital memperkasa pendidikan negara. Jom. Sekarang saya sudah sampai ke pejabat Cikgu Chong. Jom masuk. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada penonton yang kekurikulum Encik Choi Cui. Kami dari TPSSM SMK Simpang 4. Tema temu bual hari ini ialah penggunaan bahan digital memperkasa pendidikan negara. Bolehkah Encik Chong menyatakan peranan bahan digital dalam meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita? Bahan digital memberikan akses yang lebih luas dan pelbagai sumber pembelajaran, membantu pelajar dan para pendidik mengakseskan bahan-bahan pembelajaran yang lebih terkini dan interaktif. Oleh itu, cara ini memberikan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berkesan untuk meningkatkan penglibatan pelajar serta memperkasa pengajaran dan pembelajaran dalam talian yang ada pada hari ini. Sekarang saya sudah sampai ke pejabat Encik Saiful Syazwan. Jom masuk. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton yang tidak terkenal. Saya Muhammad Ren Syaukan dari TPSS SMK Simpang 4. Tema temu bual hari ini ialah bahan digital memperkasa pendidikan negara. Bolehkah Encik Saiful Syazwan memberi pendapat tentang bagaimanakah kerajaan dapat memastikan bahan digital digunakan secara berkesan dalam pendidikan? Waalaikumsalam. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada adik Rausyakan kerana sudi datang menemu bual saya berkenaan dengan penggunaan bahan digital dalam pendidikan. Pertama sekali tentang soalan adik adalah mengenai bagaimanakah kerajaan dapat memastikan bahan digital digunakan ini. Pertama, kerajaan perlu menyediakan infrastruktur yang baik ataupun yang lengkap, seperti akses internet yang cepat, meluas, serta memberikan latihan yang mencukupi kepada golongan pendidik. Bagaimanakah hendak mengendalikan dan cara untuk mengintegrasikan bahan digital dalam bidang pengajaran dan juga bidang pembelajaran. Selain itu, kerajaan juga perlu memperkenalkan dasar dan program yang menyokong penggunaan bahan digital di sekolah dan institusi pendidikan tinggi. Soalan seterusnya, apakah cabaran dalam penggunaan bahan digital dalam pendidikan di negara kita? Bercakap mengenai soal cabaran dalam bahan digital pendidikan di negara kita ini, ia merupakan satu faktor yang mana ia sangat sangat penting dititik beratkan kerana ia boleh menyebabkan penggunaan bahan digital itu. Soalan seterusnya, apakah cabaran utama dalam penggunaan bahan digital dalam pendidikan di negara kita? Cabaran utama dalam penggunaan bahan digital dalam pendidikan di negara kita adalah masalah kekurangan infrastruktur yang mencukupi, terutamanya di kawasan luar bandar. Ketidaksamaan akses kepada teknologi dan kekurangan kemahiran digital dalam kalangan guru dan pelajar juga merupakan antara cabaran utama dalam penggunaan bahan digital. Selain itu, ada juga isu keselamatan cyber dan privasi yang perlu ditandatangani untuk memastikan bahan digital yang digunakan itu selamat untuk semua golongan. Okay. Terima kasih atas pandangan cikgu yang sangat bernas. Sama-sama. Terima kasih kerana menonton channel TVPSS SMK Simpang 4 ini. Dengan ini, harapan semua pihak menyokong dasar yang memanfaatkan murid dan guru.